Jadi kita juga membawa maksud kita memperakui 3 hari kebangsaan. 31 Ogos kita akan jadi umur 70 tahun, 60 tahun. Dan hari kemerdekaan untuk Melaya dan Sabah, 22 Julai untuk kemerdekaan untuk Sarawak, dan 16 September untuk hari. Ingat, kami lah juga yang melawatnya, ya? Pembangkang kepada negeri Islam nasional. Kami yang telah pembangkang. Kita juga membawa informasi ekonomi dan perjuangan pembangunan sejurus kita membentuk kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ini dijalankan dengan pengkongsian kekayaan petroleum dan kuasa dalam petronas antara persatuan, persekutuan dan negeri dengan melantik mengarah lembaga petronas termasuk wakil-wakil Sabah, Sarawak dan semua negeri pengeluar minyak yang lain. Dan penurunan cakap minyak dan gas. Peringkat milik negara sebagai gerakan fungsi petronas dan royalti minyak 24% bagi negeri-negeri yang mengeluarkan minyak. Dan memperoleh informasi ekonomi dan memperoleh ini juga langkah-langkah berikut akan diambil. Masukkan dasar KBK untuk menghapuskan perbezaan antara harga keluar yang membebankan Sabah. Pembinaan lepas raya kan boleh, kalau tidak kita punya bertahun-tahun kita datang air susah kan? Kan boleh ni masa saya kecil. Saya kat sekolah, pen boleh habis. Tak siap-siap sampai sekarang punya benda. Ini menunjukkan bahawa tidak ada komitmen, political commitment, terutamanya untuk Sabah. Pendalaman Sabah. Dan bekalan elektrik dan air pipe untuk 90% daripada isi rumah di Sabah dan